Sungai dalam tiada berpagar, arusnya tenang, penuh rahsia. Bukan kekuatan jadi pengajar, tapi akal yang buka cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Naidina dari SK Jasim. Saya merupakan pengawas pusat sumber sekolah dan hobi saya adalah membaca buku. Hari ini saya ingin berkongsi satu kisah. Bayangkan anda terperangkap di hadapan sungai yang dipenuhi pemangsa. Tiada jalan lain kecuali menggunakan akal. Kisah ini dikenali sebagai Sang Kancil dan Buaya. Saya memilih buku ini kerana jalan ceritanya menarik dan mudah difahami. Walaupun ianya ringkas, tetapi ada banyak nilai murni yang boleh dipelajari. Pada suatu hari, Sang Kancil berjalan sendirian di tepi sungai untuk mencari makanan. Tiba-tiba, dia ternampak buaya-buaya yang sedang lapar menunggu mangsa. Sang Kancil tahu, satu langkah silap, nyawanya melayang. Namun, Sang Kancil tidak panik. Dia berfikir dan berfikir. Lalu, dia tersenyum. "Wahai buaya," seru Sang Kancil. "Raja hutan telah mengarahkan saya untuk mengira jumlah kamu semua. Sila berbaris di sini hingga ke seberang sungai, supaya saya boleh kira kamu semua dengan tepat." Buaya-buaya itu pun berbaris panjang dengan bangganya. Sang Kancil melompat dari satu buaya kepada satu buaya. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap lompatan semakin hampir ke seberang. Setiap kiraan semakin menyelamatkan nyawanya. Dan akhirnya, Sang Kancil selamat sampai ke seberang sungai. Barulah buaya-buaya itu sedar mereka telah ditipu. Namun, semuanya sudah terlambat. Sebagai murid, saya perlu bijak menyelesaikan masalah di sekolah. Contohnya, saya sedang menghadapi soalan yang sangat susah. Saya tidak boleh cepat putus asa. Sebaliknya, saya perlu berusaha dan berfikir dengan lebih teliti. Cerita ini mengajar kita bahawa kebijaksanaan mengatasi kekuatan. Dalam situasi sukar, janganlah panik. Gunakan akal berfikir sebelum bertindak. Selain itu, cerita ini juga mengajar kita supaya tidak mudah putus asa dan berhati-hati agar tidak mudah ditipu. Membaca juga membantu saya menambah ilmu pengetahuan. Saya sangat suka buku ini kerana ia menyeronokkan dan banyak pengajaran. Akhir kata, saya berharap kawan-kawan yang lain dapat membaca buku ini kerana membaca jambatan ilmu. Sekian, terima kasih.